Harga emas pecah rekod lagi. Memang susah kita nak jangka harga emas. Satu perkara yang tuan-puan perlu faham adalah harga emas ada naik dan turun dalam jangka pendek dan sentiasa naik dalam jangka masa panjang. Siapa sangka dalam tempoh 1 tahun sahaja harga emas meningkat melebihi 40%. Saya nak kongsikan satu tips daripada mentor saya bagaimana penyimpan emas sentiasa senyum. Bagi penyimpan emas tegar, mereka tak kisah berapa harga emas sebab mereka fokus kepada pertambahan gram. Harga emas naik, mereka tetap beli. Harga emas turun, mereka akan beli lebih banyak. Formula mahu kaya dengan emas mudah saja, iaitu fokus kumpul lebih banyak gram. Bila gram emas bertambah, automatik kita makin kaya. Saya sedia bimbing tuan-puan untuk mulakan simpanan emas di Public Gold. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, tuan-puan boleh sahaja terus rujuk pin video saya dan saya akan bantu sebaiknya.